Biasanya, kalau trip pada weekday atau pada hari bekerja, kebiasaannya adalah angler yang bekerja sendiri, freelance atau mempunyai bisnes. Pada trip kali ini, aku membawa geng-geng fotografer daripada Kuching dan Semerahan untuk mencari strike di Sungai Santubong. Pada jam 7.30 pagi, kami berangkat dari Mekalan Demak Baru dan aku terus bawa mereka ke spot pertama. Cuaca sangat baik hari ini. Langit cerah dan sungai seperti cermin menyambut ketibaan kami di spot pertama. Di spot ini, semua angler set up peralatan mereka dan tidak membuang masa terus turunkan umpan. Sebelum aku sambung cerita, jangan lupa hit the like button dan tekan butang follow guys supaya aku lebih semangat buat kontennya. Selepas agak sunyi di spot itu, aku terus pindah lagi ke spot seterusnya. Keadaan air masih tinggi membuatkan aktiviti ikan agak perlahan. Untuk ikan target hari ini adalah kerapu, sembilang dan ikan kegiliran ramai iaitu terusan ataupun ibu gelama. Sampai saja di spot, air pun dah mulai bergerak surut. Air yang bergerak deras adalah air terbaik untuk kita target ikan sembilang. Dan Alhamdulillah di spot ini kami berjaya menaikkan 3 ekor sembilang dan ada juga spesies-spesies lain yang aku tak sempat rakam. Selepas itu, di bahagian tengah bot menerima strike yang dicari. Boron lah. Ni confirm kapuk. Yo! Ulah ada ekor confirm kan. Besar saiznya. Serok pak. Serok pak. Hidapkan serok pak. Serok pak. Wow. Alhamdulillah, seekor kerapu bersaiz manis berjaya didaratkan ke dalam bot guys. Mantap. Pada ketika ini kami sedang menikmati makanan tengah hari. Dalam masa yang sama ikan pun lapar guys. Selepas makan, angler di bahagian belakang menerima tarikan daripada si tompel ataupun merah tanda. Mantap guys. Selepas fish activity agak sunyi di spot itu, aku berpindah lagi ke spot seterusnya untuk mencari ikan terusan iaitu ikan target kami pada trip kali ini. Kebiasaannya di spot ini ada penghuninya guys. Jadi kami terus mencuba dan Alhamdulillah di bahagian depan berjaya mendapat strike yang dicari. Besar. Monster. Up. Slow. Terusan kah? Oi. Wah, alhamdulillah. Ikan target. Ya. Saiz yang agak lumayan guys. Mantap. Tahniah diucapkan. Macam biasa, kalau spot dah sunyi, aku akan bawa mereka ke spot-spot yang lain dengan harapan ikan menyambut ketibaan kami. Dan Alhamdulillah sampai saja di spot terus ada yang menyambah guys. Buat parking terus tambah. Serok sedia sedok. Mana serok dia? Sediakan serok. Sediakan serok, Pak. Pakai ini. Oh, bukan cakap kok. Agak kasar guys. Malaysia boleh. Malaysia boleh RM85. Malaysia boleh. Let's go. Oh, belengan. Salah satu ikan target untuk trip kali ini berjaya didaratkan guys. Mantap, saiz agak lumayan besar lah. Cuba komen kat bawah, ikan sembilang ini dimasak apa yang paling sedap. Selepas itu kami menerima sembarang lagi guys. Serok kah? Sediakan serok. Wah, beraya 9 lagi tu. Pak, sediakan serok, Pak. Serok, Pak. Baju. Oi. Cakap tu. Kau masak. Aduh. Kusangkakan sembilang, ternyata kang belu. Hadih. Dan ada juga spesies-spesies lain yang kami dapat di spot-spot ini guys. Selepas itu aku bawa mereka ke spot terakhir dengan harapan ada strike penutup. Setibanya di spot terus ada yang menyambut ketibaan kami guys. Mantap. Lihat siapa yang kena. Hey. Lihat siapa yang kena. Tusan. Wah, 9. Serok. Woi, serok woi. Diam gila. Angkat sikit. Serok boy. Alhamdulillah seekor lagi sembilang berjaya didaratkan ke dalam bot.
terbaik. Sampai saja di pangkalan Demak Baru, kami disambut oleh Mahmud. Kalau korang biasa menyewa bot Demak Boat Rental, pasti korang kenal siapa lelaki gagah ini. Dia akan assist customer untuk unload barang keluar dari bot. Mantap. Aku mengucapkan terima kasih kepada semua angler kerana sudi menggunakan servis Demak Boat Rental dan mempercayai aku sebagai tekong kalian. Sekian daripada aku, AB Fishing Adventure, konten kreator memancing dari Borneo, Sarawak. Dan jangan lupa tunggu next video aku.